Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Atiqah binti Ismail. Ana al-muallimah min al-madrasah Abdullah Munshi al-Thanawiyah al-Wataniyah. Okey, baik murid-murid. Nama Ustazah ialah Ustazah Nur Atiqah binti Ismail daripada SMK Abdullah Munshi. Okey, baik. Kita bertemu lagi kita pada hari ini dengan siri yang kedua. Masih lagi dalam bahagian alif. Set yang kedua. Okey, baik-baik. Anak murid-murid sekalian, masih lagi kismu alif. Set yang kedua. Okey, ini adalah salah contoh soalan daripada kismu alif. Okey, baiklah murid-murid sekalian. Okey, kita tengok arahan soalan. Ikhtar al-ijabah as-sahihah lil kalimah al-khati'ah allati tahtaha khat fi ma ya'ti. Soalan ini murid-murid perlu membetulkan jawapan yang betul berdasarkan perkataan yang bergaris. Jadi perkataan yang bergaris ini merupakan perkataan yang salah. So murid-murid perlu memilih jawapan di bahagian kurungan ini dengan jawapan yang betul. Okey, baik murid-murid. Pertama sekali kita perlu tentukan kata kunci dekat soalan ini. Kata kunci tersebut adalah di hadapan ini. Okey, ista'ida. Ista'ida merupakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah selepas fa'il mesti fa'il. So, fa'il dekat sini mesti sama dengan jenis di hadapan ini. Jenis dia adalah satu lelaki. Bagi satu lelaki, fa'il tidak kisah. Fa'il sama ada mufrad lelaki, mufrad musanna lelaki ataupun jamak lelaki. Ketiga-tiganya boleh dijadikan sebagai jawapan. Tetapi kita perlu memilih jawapan yang tepat di bahagian kurungan ini. Okey. Mari kita perhatikan satu-satu. Yang pertama, al-mutasabiqu. Al-mutasabiqu merupakan satu lelaki. Kemudian al-mutasabiqatu perempuan dan al-mutasabiqatu alif ta masih lagi kategori perempuan. So kat sini kategori yang sama adalah al-mutasabiqu. So jawapan dia adalah al-mutasabiqu. Seterusnya soalan yang kedua, tatahaddasu al-ustadzat fi ghurfati al-muallimun. Perkataan yang bergaris ini merupakan kataan yang salah. Dan murid-murid perlu mencari keyword dekat sini. Keyword dekat sini adalah perkataan sebelum al-muallimu iaitu ghurfati. Ghurfati merupakan mudhaf, al-muallimun merupakan mudhafun ilaih. Bila mudhafun ilaih, hukum dia adalah sentiasa majrur. Sentiasa majrur, tak pernah berubah. So, majrur alamat dia ialah sama ada kasrah dan juga ya. Ya ketika musanna dan juga ketika jamak. So, tengok kat sini adalah waw. Bila waw, alamat waw merupakan alamat marfu'. Jadi, kita ubah kepada alamat majrur. So, alamat majrur dekat sini adalah al-mu'allimina. Faham tu? Okey, baik. Soalan seterusnya. Soalan yang ketiga. Inna at-talamidha al-mujtahiduna. So, perkataan bergaris ini kenapa salah? Okey, kata kunci dekat sini adalah inna. Inna merupakan kata kunci. So, inna adalah di bahagian isim inna. Isim inna, alamat dia selepas inna mesti masuk. So, sini masuk. At-talamiza. Al-mujtahiduna adalah marfu'. Jadi, al-mujtahiduna salah. Kenapa salah? Sebab ia adalah merupakan na'at. Na'at mesti ikut perkataan sebelumnya iaitu at-talamiza. Mesti mansub juga. So, alamat mansub ialah alamat mansub mestilah fathah ketika mufrad dan juga ya ketika musanna ataupun jamak. Okey, so ada dua alamat mansub bagi kata nama dan last sekali adalah kasrah. Kasrah ni adalah bila dijamak muannas salim sahaja. Okey, so jawapan dekat sini ini adalah muzakkar. Muzakkar, jamak. Bila jamak, mestilah ya. Ya dekat sini adalah
al-mujtahidina. So jawapan dia adalah al-mujtahidina. Fahim tu? Okey, baik. Kemudian nombor 4, perkataan al-fityan merupakan kata kunci di sini. So al-fityan ni murid-murid perlu tahu, dia merupakan jamak taksir. Jadi, bila jamak kat sini adalah fityan, pemuda-pemuda. 3 lelaki. So 3 lelaki dekat sini. Okey. Al-fata, al-fatayanu, al-fityan. So fityan merupakan lafaz jamak. So jamak ketika mubtada, khabar pun mesti jamak. So perkataan bergaris ni adalah khabar. Bila khabar kat sini mufrad. Jadi mesti cari yang jamak. Dan dia juga merupakan mudhaf. Bila mudhaf, jamak dia hazaf nun. So, jadi jawapan dia adalah mustakhdimu. Mustakhdimu al-komputeri fil maktabati. So, mesti cari jamak dan dihazafkan nun ketika mudhaf. Okey, tidak boleh letakkan mustakhdimuna. Mesti mustakhdimu al-komputer. Okey, soalan yang kelima. Ya talabah, la tatakallamna fi al-ijtima'. Kenapa salah pada perkataan tatakallamna? Kerana talabah ini merupakan lafaz jamak umumnya bagi lelaki. Jamak taksir lil muzakkar. Okey, la tatakallamna merupakan 3 perempuan. So, kena cari yang jamak bagi perkataan jawapan di sini. So, jawapan kat sini tatakallam adalah 1 lelaki, tatakallama 2 lelaki dan tatakallamu merupakan 3 lelaki. Okey, dan la dekat sini merupakan la an-nahiyah. Di bawah fi'il mudhari' majzum. So, kena hazaf nun. So, jawapan dia tatakallamu. Hazaf nun. Okey. Soalan yang ke-6. So, nombor yang 6. Arahannya berbeza, iaitu imla al-faragha bil ijabah as-sahihah minal kalimat fil murabba'. So, murid-murid sekalian perlu memilih jawapan dan tulis di bahagian ruangan yang disediakan. Okey, nombor 6. La. La ni merupakan la nahiyah. So, bila la nahiyah, murid-murid perlu mencari jawapan fi'il. Fi'il mudhari' sahaja. So, dekat sini merupakan tarfa'. So, tarfa' merupakan jawapan bagi nombor 6. So, la tarfa'. Tulis, murid-murid mesti tulis di ruangan yang disediakan. Okey. Soalan yang ke-7. Talibul jami'ati. Okay, talibu. Kata kunci di sini adalah talibu. Talibu merupakan 1 lelaki. Dan dia merupakan mubtada perkataan mudhaf. Okey, mubtada. Okey, kenapa mubtada ni tak ada alif lam? Sebab dia tarkib al-idafi. Okey, talibul jami'ati. Okey, kena cari yang 1 lelaki juga. Iaitu faza. Ini 1 lelaki. Talibal jami'ah faza fil mubarah. Tulis jawapan faza. Baik, faham tu? Seterusnya soalan nombor 8. Marartu bi. B. B ni merupakan harfu jar. Bila harfu jar, murid-murid perlu mencari kata nama. Okey, dan kata nama itu mestilah dalam bentuk majrur, sama ada kasrah ataupun ya. So, jawapan dekat sini al-muslimun. Ini bukan ya. Walaupun dia kata nama tapi tak ada ya kat sini. Alamat ya tak ada. So, yang ni bukanlah jawapan dia. So, seterusnya ishtaraka merupakan fi'il. Muti'un ataupun muti'i. Okey.
dan al-mu'allimin. So, mana satu? Nak pilih muti'u ataupun mu'allimin. Kalau muti'u, kita tengok selepasnya. Al-mukhlisin. Dekat sini merupakan 3 lelaki. Ini 1 lelaki. Murid-murid tak boleh memilih muti'u. Murid-murid perlu memilih al-mu'allimin. So, tulis kat sini. Al-mu'allimin. Okey. Soalan nombor 9. Ya tiflan. Tiflan. 2 lelaki. So, ini adalah keyword ya. So, cari fi'il amar yang 2 lelaki. So, jawapan dia ishtarika. Okey. Dan soalan yang terakhir. Nombor 10. Inna al-muslimah. So, keyword kat sini adalah inna. Inna merupakan isim inna, iaitu mansub isim dan marfu' khabar. Kena cari yang sama, iaitu isim, khabar, isim. Inna al-muslimah muti'un. Jawapan dia adalah muti'un. Kenapa muti'un? Kerana al-muslimah ni adalah 1 lelaki, muti'un juga merupakan 1 lelaki. Okey, baik. Seterusnya kita pergi bahagian qismu alif ba. Okey. Okey, baik murid-murid. Soalan yang terakhir iaitu jumlah fiha hal mansub bilya. So, kata kunci kat sini ialah hal mansub bilya. Hal mansub bilya. So, pelajar-pelajar perlu buat. Hal ni menerangkan dalam keadaan sama ada keadaan pelaku ataupun keadaan mangsa dekat situ, iaitu maf'ulun bih. So, dekat sini, bila hal mansub bilya, kita perlulah pelaku tu dalam kategori jamak juga. Ataupun kategori musanna, mu'annas ataupun musanna muzakkar. So, hanya musanna, mu'annas, bilya. Musanna, muzakkar pun bilya juga. Ataupun jamak, muzakkar pun mansub bilya. Dekat sini, tengok yarji'u, 1 lelaki. At-tullabu 3 pi. Okey, bila fa'al dekat sini 3 pi, hal tu mesti juga dalam keadaan 3. Ni adalah 3L. Okay, bila fa'al tu adalah 3 lelaki, so hal dia pun mesti dalam keadaan jamak muzakkar. Bila jamak muzakkar mansub bilya, contohnya, iaitu kat sinilah. So, jawapan dia, yarji'u at-tullab ilal madrasah. Hal dekat sini menerangkan keadaan pelaku, iaitu pelajar tersebut gembira. Masrurina. So, mansub bilya. Okey, baik. Faham tu? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Masih lagi bahagian ba, ismu alif ba. Contohlah. Okey, nombor 1, jumlah mustamilah. Mustamilah ni mesti jumlah tu mesti mempunyai la tambah isim. Ini sebenarnya adalah la nafiyah lil jinsi. Cuma dia tak menerangkan la nafiyah lil jinsi. Dia cuma bagi la tambah isim. Kata kunci kat sini adalah la tambah isim. So, pelajar-pelajar kena ingatlah. La selepas dia isim adalah la nafiyah lil jinsi. Ayat yang mudah seperti tadilah. La ilaha illallah ataupun la talibah najihun. So, hukum la nafiyah lil jinsi ini adalah mabni. Cuma dia punya baris dia tu sama macam isim inna sahaja. Sama. Cumanya kita tak i'rab dia masuk, kita i'rab dia mabni. Okey. Seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua, jumlah mabdu'atun bi inna. Ayat ini mesti bermula dengan inna. Inna al-mu'allimah mujtahidun. So, letak inna kat sini. Ni adalah kata kunci. Inna al-mu'allimah mujtahidun. Inna adalah hukum dia mansub isim marfu' khabar. Soalan yang ketiga. Jumlah fiha fi'il al-mudhari' majzum bi la nahiyah. So, murid-murid kena pilih la selepas la adalah fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu mestilah majzum. Ayat yang mudah ialah la ta'kul. Majzum alamat dia bi sukun. Ataupun
bihazfi nun. La ta'kul fil fasli. Jangan makan di dalam kelas. Okey. Soalan yang keempat. Jumlah fiha al-maf'ulun bih mansub bil kasrah. So, kata kunci kat sini adalah maf'ulun bih. Kata kunci yang kedua ialah mansub bil kasrah. Baiklah anak-anak. Hukum mansub ni ketika mufrad berbaris fathah. Ketika musanna adalah bil ya. Ketika jamak pun bil kasrah adalah jamak muannas salim. So kena pilih maf'ulun bih, tempat maf'ulun bih itu adalah jamak muannas salim. Contohnya, yahtarimu at-tullabu al-muallimati. So kat sini merupakan maf'ulun bih mansub bil kasrah. Mesti kita letak jamak muannas salim kat sini. Kita tak boleh pilih selain daripada itu. Okey, hanya jamak muannas salim sahaja yang mansub bil kasrah. Soalan seterusnya ialah nombor 5, jumlah mustamilah bi dhi. Okey, dhi. Jumlah mustamilah bi dhi. Contohnya ayat paling mudahlah. Kita guna je marartu. So marartu bi. Ini ayat yang senanglah. Marartu bi dhi al-ilmi. Baik, faham tu? Okey, baik. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi di bahagian alif jim. Ini merupakan bahagian yang terakhir dalam bahagian alif. Okey, berikut merupakan beberapa tips untuk kita menulis bahagian alif jim. Dan bahagian alif jim ini dia memfokuskan tentang qawaidu as-sarfiyah. So, kat sini tips menulis ayat masdar. Ayat masdar yang pertama kita boleh jadikan masdar tersebut sebagai mubtada. Contohnya ta'allumu. Ta'allumu merupakan lafaz masdar, perkataan masdar. Jadikan dia mubtada. Ta'allumu al-lughatul arabiyyah muhimmun lit-talabah. Yang kedua, murid-murid juga boleh jadikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini merupakan masdar yang diambil daripada lafaz fi'il dan diletakkan selepas lengkap ayat yang sempurna. Contohnya, ta'allama fi'il at-talibu al-lughata al-arabiyyata ta'alluman. So, ta'alluman ini merupakan masdar yang diambil daripada lafaz fa'il. Jadi itulah maf'ul mutlak. Seterusnya, mulakan ayat dengan perkataan uhibbu. Uhibbu ta'alluma al-lughatal arabiyyah. Tuhibbu ta'alluma al-lughatil arabiyyah. So, kat sini ta'alluma. Ta'alluma diletakkan selepas uhibbu. Seterusnya, pelajar juga boleh buat alaina. Mulakan dengan alaina ta'alluma al-lughatil arabiyyah. Kemudian tips menulis ayat isim maf'ul. Jadikan isim maf'ul itu sebagai khabar. Contohnya, ad-darsu mu'allamun fil fasli. Okay. Ad-darsu mu'allamu fil fasli, yang ini merupakan khabar. Seterusnya, tips menulis ayat isim fa'il. Isim fa'il ini merupakan pelaku. Contohnya, mulakan ayat dengan dhamir di hadapan. Huwa. Huwa merupakan dhamir. Letakkan juga satu lelaki selepasnya. Huwa mukrimun. Huwa mukrimul muallimi. Okey. Seterusnya, jadikan dia sebagai mubtada. Contohnya, al-mukrimu salihun. Faham tu? Seterusnya, al-mukrimu fil madrasah. Masih lagi di tempat mubtada. Dan yang terakhir, jadikan dia sebagai fa'il. Yaqra'u al-mukrimu al-kitabah. Okey, seterusnya yang terakhir, tips menulis ayat
isim alat. Isim alat ni hanya ada 4 wazan sahaja, iaitu mif'alun, yang kedua mif'alatun, yang ketiga mif'alun, dan yang keempat fa'alatun. Okey, saya ulang. Mif'alun, mif'alatun, mif'alun dan juga fa'alatun. Fa'alatun. So, hanya ada 4 wazan sahaja isim alat. Okey, baiklah murid-murid, kita tengok contoh bentuk soalan dekat sini. Okay, soalan yang pertama, hati misalan likulli waznin minal awzan al-atiyah thumma da'hu fi jumalin mufidatin min indik. Dekat sini ada 2 kata kunci. Yang pertama, misalan. Datangkan contoh bagi wazan. Yang kedua, summa da'hu fi jumalin mufidatin. So, yang pertama, murid-murid perlu datangkan contoh. Yang kedua, bina ayat yang lengkap. Okey, baik. Nombor 1. Dekat situ adalah fi'al madhi ala wazni af'ala. So, wazan dekat sini adalah wazan af'ala. Murid-murid perlu datangkan contoh yang sama bentuk dengan af'ala. Contohnya, akrama. Af'ala, akrama. Dekat sini murid-murid akan dapat 1 markah. Okey, dan ayat akan dapat 1 markah. Mesti dalam bentuk wazan yang sama. Akrama, af'ala. Wazan yang sama. Contoh ayat akrama, jadikan dia fi'il di hadapan ayat lah. Sebab dia mufrad. Tak boleh jadikan dia musanna. Tak boleh jadikan dia jumlah ismiyah. Hanya jumlah fi'liyah sahaja. Sebab dalam wazan bentuk mufrad. Okey, contohnya akrama at-talamizu al-mu'allimin. Okey, memuliakan pelajar-pelajar guru-guru. Soalan yang kedua, isim alat. Okay, isim alat ni juga perlu diberikan penekanan. Dia hanya ada 4 wazan. Tips yang nak mudah, hafal 1 wazan, 1 contoh dan juga 1 ayat. Pegang yang itu sahaja. Okey, contoh wazan mif'alatun. So, datangkan contoh mif'alatun iaitu miknasatun. Miknasatun, 1 markah. Kemudian, bina ayat. Al-miknasatu jadi data. So, ini ayat yang ringkas dan mudah. Ataupun hazihi miknasatun. Di sini akan dapat 1 lagi markah. Jadi, 2 markah. Soalan yang ketiga, al-masdar ala wazni istif'al. Masdar. So, masdar tadi kita ada beberapa tips. Antaranya, jadikan dia mubtada ataupun maf'ul mutlak. Okey, nak senang, jadikan dia sebagai maf'ul mutlak. Kita tulis ayat yang biasa dan letakkan selepas ayat yang lengkap. Istikhdaman. Kena letak contoh istikhdam, 1 markah. Letakkan contoh. Kemudian menggunakan ayat istikhdam. Guna fi'il daripada istikhdam. Iaitu yastakhdimu. Yastakhdimu at-talibu al-hasub. So, ini ayat yang lengkap. Merupakan ayat yang lengkap. Okey. Kemudian letakkan masdar selepas ayat yang lengkap. Istikhdaman. Mesti dalam keadaan mansub, maf'ul mutlak. Seterusnya, soalan yang keempat. Al-fi'al al-mudhari' ala wazni yufa'iluna. Okey, baik murid-murid. Pertama, kata kunci kat sini fi'al mudhari'. Wazan dia adalah yufa'iluna. Bila yufa'iluna merupakan fi'il mudhari' jamak, murid-murid perlulah membuat ayat ini dalam bentuk jumlah ismiyah. Kerana fi'il tidak boleh jamak di hadapan ayat. Datangkan contoh yuraji'una 1 markah. So, bina ayat dalam bentuk jumlah ismiyah. At-tullabu jamak 3 lelaki. Sebab
Yuraji'una ni adalah 3 lelaki. Yuraji'una ad-darsa. Okey, ini adalah yuraji'una 3 lelaki dalam jumlah ismiyah sahaja. Okey. Dan soalan yang kelima, isim maf'ul ala wazni maf'ulun. Okey. Murid-murid yang ni maf'ulun mestilah diambil daripada fi'il yang berasal daripada 3 huruf. Contohnya kataba. Okey. Kataba maktubun. Isim maf'ul. Dia daripada fi'il yang 3 huruf. Okey, kita tulis kataba kat sini. Fi'il. Dan jadikan dia isim maf'ul tambah mim di depan dan juga waw. Ini adalah huruf tambahan bagi isim maf'ul. Asalnya adalah kataba. So, letak contoh kat situ maktubun. Maktubun ni akan dapat markah, 1 markah. Contohnya ad-darsa maktubun. Jadikan dia sebagai khabar pada tempat isim maf'ul. Okey. Ataupun pelajar tak dapat membuat ayat isim maf'ul. Suka nak meletak dia sebagai khabar, buat ayat biasa dulu. Okey, contoh. Kataba at-tullab ad-darsa. Contohlah. Okey, kat sini nampak ayat macam fi'il, fa'il maf'ulun bih. So, maf'ulun bih ini, jadikan dia sebagai mubtada. Maf'ulun bih ni kita letak dekat mubtada dan kita masukkan isim maf'ul. Dan tulislah ad-darsa maktubun. So, murid-murid buat ayat macam fi'il, fa'il maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni kita letakkan dekat mubtada. Kemudian barulah kita letak isim maf'ul di tempat khabar. Okey, fahimtum? Syukran jazilan ala husni istima'ukum. Aktafi bihazal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.